Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa binti Sofia. Nama saya Nur Auni Kamila binti Muhammad Ruslan. Hari ini kami akan menerangkan 2 langkah proses semasa pelalian ayam dan proses selepas pelalian ayam. Dalam industri pemprosesan ayam moden, kebajikan haiwan dan kualiti daging adalah keutamaan kami. Hari ini kita akan melihat lebih dekat dengan langkah 1 dalam proses penyediaan, iaitu proses pelalian atau stunning. Langkah pertama bermula dengan susunan ayam yang betul. Sebelum melalui proses pelalian, ayam akan digantung secara terbalik dengan kedudukan kaki di atas dan kepala di bawah. Susunan ini dilakukan dengan jarak yang sesuai untuk mengurangkan tekanan atau stres pada ayam. Teknik penggantungan ini bukan sahaja selamat, malah mematuhi syarat ketat yang ditetapkan oleh JAKIM dan pihak kilang. Seterusnya, ayam akan melalui langkah 2, iaitu proses pelalian menggunakan kaedah water bath electrical stunning. Di sini, kepala ayam akan melintasi takungan air yang mempunyai arus elektrik rendah. Untuk ayam seberat 2.40 hingga 2.70 kg, tekanan elektrik yang digunakan hanyalah 0.0 hingga 0.60, manakala voltanya ditetapkan antara 2.50 hingga 0.50. Perlu diingatkan, tujuan arus rendah ini hanyalah untuk menenangkan ayam, bukan mematikan. Proses ini berlaku dengan sangat pantas, iaitu sekitar 3 hingga 5 saat sahaja. Selepas proses pelalian atau stunning, ada 2 perkara penting yang wajib kita perhatikan. Pertama, jika ayam masih hidup, ia akan terus dibawa ke bahagian penyembelihan untuk disembelih mengikut hukum syarak. Syarat paling utama adalah ayam mesti masih hidup semasa sembelihan dilakukan supaya statusnya halal. Namun, kalau senario kedua berlaku, iaitu ayam mati sebelum sempat disembelih, ia dikira sebagai bangkai dan tidak halal. Ayam ini perlu segera diasingkan ke dalam tong DAS, iaitu Death After Stunning, untuk dibawa ke tempat pelepasan. SOP ini sangat penting bagi menjamin kualiti dan integriti halal produk kita. Hari ini kami akan menerangkan 2 kaedah semasa pelalian ayam. Dan